Korang perasan tak sesuatu benda pelik sekarang ni? Bila orang cakap pasal AI, ramai ingat pekerja kilang yang hilang kerja dulu kan? Tapi realitinya, yang kena dulu sebenarnya adalah pekerja pejabat. Yes, orang yang duduk depan Excel, PowerPoint, report dan meeting. Contoh yang paling clear lah aku boleh bagi, syarikat teknologi besar sendiri dah mula buat. Dan baru-baru ni Jack Dorsey, pengasas Twitter yang sekarang lead syarikat Block, umumkan mereka akan potong lebih kurang 4,000 pekerja, dan itu hampir 40% daripada workforce mereka. Dan yang menarik adalah syarikat tu bukanlah bankrupt. Syarikat tu sebenarnya masih untung. Habis sebabnya simple, Dorsey kata sekarang AI buat tim kecil yang boleh buat kerja jauh lebih banyak. Dan Block bukan salah satunya syarikat yang buat benda ni. Dan dalam masa 2 tahun kebelakangan ni, Amazon dah potong hampir 27,000 pekerja. Dan Microsoft dah potong lebih hampir 10,000 pekerja. Dan Google pun buang ribuan staff. Dan secara global, lebih 260,000 pekerja tech diberhentikan kerja pada tahun 2023 sahaja. Dan sekarang masuk tahun 2025 dan masuk 2026, banyak layoff dah mula dikaitkan dengan AI efficiency. Dan kenapa jadi macam ni? Sebab AI tak boleh nak replace syarikat. AI dia boleh replace task. Dan dulu kalau nak buat reporting ni, kena ada analyst. Nak summarize meeting, kena ada assistant. Nak analyze data, kena ada team. Sekarang, AI boleh buat report, summarize meeting, analyze data, tulis coding, buat slide presentation. Jadi kalau dulu syarikat perlukan 10 analyst, sekarang mungkin cukup 5 orang yang guna AI. So ini bukan panic ini adalah matematik. Sekarang cuba fikir Malaysia pula. Lebih 55% ekonomi Malaysia datang daripada sektor servis. Contohnya banking, insurance, consulting, agency, corporate admin, dan semua ni office work. Dan Malaysia dah lama ada masalah. Graduate terlalu ramai, gaji stagnan, underemployment tinggi, hutang isi rumah tinggi. So bila AI naikkan produktiviti, syarikat tak tambah pekerja lah. Mereka kecilkan tim, bukan layoff besar-besaran overnight, tapi slowly hiring freeze, orang resign tak digantikan, dan 2 jawatan ni digabung jadi satu. Dan result dia, KPI akan naik, tapi headcount akan turun. Dan satu benda ramai yang tak sedar adalah AI biasanya tak serang pekerja bawah dulu. Manual labor di Malaysia ni masih murah dan susah nak automate. AI sebenarnya serang middle class office job. Orang yang kerja dengan Excel, PowerPoint, report, slide untuk bos. Itu pressure point yang pertama. Tapi ada satu plot twist yang menarik lah. AI bukan sekadar hapuskan pekerjaan, tapi AI juga distribute power. Malaysia ada 97% SME. Dulu kalau syarikat besar ada tim 15 orang. SME kecil ni memang susah lah nak lawan. Tapi sekarang SME 5 orang yang guna AI dengan betul boleh lawan dengan tim 15 orang 5 tahun lepas. So tim yang kecil akan jadi lebih powerful. Dan yang paling terdedah sekarang adalah average office worker. Jadi persoalan sebenar bukan lagi AI nak ambil kerja kita ke tak. Persoalan sebenar sekarang adalah engkau guna AI atau AI akan gantikan kau.